Jalan-jalan tepi jak kata. Nak kahwin dengan saya tak? Duh, di rumah kampung ada kakak. Takkan tidak? Okey. Nampak anak kucing, rasa nak bela. Awak rasa bila? Aish, macam mana nak panggil kelab? Lama pula tepuk tangan ni bunyi. Ramai ke tepuk tangan? Ibu-ibu usap kepala. Jawapannya ada pada awak lah. Okey. Dari Seremban pergi Melaka. Kalau lagi 2 tahun okey ke? Pandai awak suruh awak tak ada idea pandai awak suruh Taklah, melanying. Okay. Astro ceria untuk kita aja. Boleh je. Jumpa kawan nama Nana. Kalau dah kahwin nanti awak nak duduk mana? Baru belajar pakai sound card, baru belajar sama. Balik kampung Perah Santan. Duduk Kuantan. Nene, kalau saya tak nak macam mana? Okey. Pergi kedai runcit, beli sumi. Awak kena ikut cakap suami. Dalam penjara ada gari. Kalau awak nak bahagia, awak kena turutkan kehendak isteri. Penoreh getah dalam bahasa Inggeris rubber taper. Tak apa. Rubber taper. Apa yang tak apa? Apa yang tak apa? Apa yang tak apa? Maksudnya Alah. Ikut cakap suami lah. Senang pantun kita. Ya, Nombor 3 dalam bahasa Inggeris, isteri. Betapa besarnya nikmat seorang suami yang meratukan isteri. Baca skrip. Kenapa? Dia baca skrip kita tu. Baca skrip tak lah. Kita fikirlah. Kena fikir. Okey. Akak-akak dalam ni relax. Sabar. Okey. Anak maklimah nama Syukri. Besar dan syurga ganjarannya buat isteri yang dengar cakap suami seperti ibu peri. Pergi kedai dengar lagu kri. Siapa ibu peri? Akak-akak sabar saya akan marga akak-akak ni. Okey. Putus cinta sakitnya tidak terperi. Akulah ibu peri.